You're listening to official podcast of Club Melayu. Kau biar betul kau tahu apa nak buat ni. Burung puyuh lah tu atas tu. Tu burung apa tu? Ha? Burung apa? Burung puyuh? Burung puyuh? Burung puyuh duduk kat mana? Cole ya, burung puyuh lah. Teka-teki. Jom kita teka-teki sebelum kita start. Macam mana nak test? Macam mana kita nak tahu kereta Elon Musk power ke tak? Ataupun laju ke tak? Macam mana? Give up tak? Ada orang nak jawab? Tak ada. Aku buat seorang. Aku memang buat seorang. Okay, give up. Jawapannya adalah Tesla. Faham tak? Korang dapat tak? Tesla. Okay, lagi satu. Tempat apakah yang paling kecil? Cepat jawab, angkat tangan. Tak ada orang pun. Korang yang dengar ni angkat tangan lah. Lambat lah. Okay, give up. Cakap give up. Setapak. Kalau korang tak get it, aku repeat lagi sekali. Tempat apakah yang paling kecil? Jawapannya setapak. But what the hell, boy? Hey guys, selamat datang ke podcast Club Melayu, aka Melayu suka makan nasi padang, aka Melayu suka berbual world, aka Melayu suka dengar cerita hantu. Kita start episode with dengan teka-teki ya. Teka-teki yang tak masuk akal ataupun masuk akal. Tapi yang Elon Musk tu baik. Elon Musk tu memang not bad. Okay, how are you guys? Macam mana korang? Okay, dah makan, dah minum, dah. Siapa ngantuk? Kalau ngantuk bangun, cuci muka ataupun sepak muka. Janganlah langgar tembok. Aku nak share yang korang satu peristiwa yang aku lalui. Kelakar jugalah. Kita tengah nak balik lah. Aku dan kawan-kawan aku lelaki ni semua, kita nak balik ramai-ramai kan. Habis tu sambil tengah balik, kita naik siapa tinggal on the website. First of all, siapa tinggal on the website, angkat tangan. Walaupun aku takkan nampak tangan korang lah kan. Yeah. So siapa tinggal on the website, korang akan tahu nama LRT. Okay, LRT. I think Punggol pun ada juga Punggol punya pun tak tahu apa nama dia. Dia pun similar juga. So dia akan tak payah explain lah guys, korang tahulah. LRT ni udah macam separate from MRT. And lagi senang untuk orang pergi Choa Chu Kang, Bukit Panjang dengan Pending, Senja ni semualah. So kita naik sebagai macam biasa lah, kita naik macam biasa. Tap in pakai bus, pakai dia punya card tu, EZ-Link card. Bila korang tahu kan, bila korang nak naik ataupun kat bawah korang boleh nampak
timing yang LRT tu nak sampai. LRT tu actually nak sampai, let's say tak salah 1 minute lah, 1 minute. And then kita rushing lah kan, biasalah kita kan kiasu. So kita semua rushing naik atas, naik tangga, lari. Wah dah penat kan, member semua dah penat. Okay, kita dah lari, pap dah sampai. Okay, LRT dah sampai. LRT actually dah sampai tau. And korang tahu LRT dalam Singapore dia tak lama dia tunggu. Dia mungkin paling banyak pun tak salah 10 to 15 saat lah. Bila dia nak tutup kan nanti ada suara macam itulah, example lah. Dah lupa suara macam mana sekarang kan. So tak salah berapa orang 3 ke 4 orang kita masuk LRT, masuk one by one. Tapi yang last ni dia lambat sikit lah. Dia lambat mungkin seminit, atau dia lambat setengah minit. Dia lambat, pada aku dia lambat 1-2 saat. Bila dia LRT tu tutup, dia punya pintu, bayangkan dia dah tutup. Korang nak tahu tak apa aku nampak? Bukan merompoyo, salah. Merompoyo tu cerita lain. Bila dia nak tutup, muka kawan aku ni, dia stuck kat tengah-tengah dia punya pintu tu. So korang bayangkan, apa yang aku nampak is kepala dia je, badan dia kat luar kan. So sampai sekarang lah aku ingat dia punya image tu, macam ikan. Kata ikan macam baru keluar laut, and diorang tengah nak bernafas, tak boleh mulut terangau macam so peristiwa ni aku sampai sekarang aku teringat. Aku pergi kerja pun aku teringat kekek sendiri dalam kerja. Kelakar gila. Tapi rasa macam tak kelakar lah, sebab aku buat seorang kan. Apa nak buat. Tapi pada aku kelakar guys, betul. Aku bukan nak tipu, ini betul. Aku punya hati tengah goyang, badan tengah goyang juga, mulut tengah-tengah nak ketawa. Tapi aku punya type aku nak cakap dengan orang, aku punya type is aku tak boleh nampak benda yang macam nak cakap the best way to explain is, aku tak boleh nampak kalau let's say orang tengah jalan, example tengah jalan ramai-ramai, alih-alih member jatuh kat lantai. Dan banyak kali tau member aku banyak jatuh kat lantai, aku terus kekek terbahak-bahak. Aku pun tak boleh macam macam ada orang kan macam kita jatuh lantai kan, terus dia macam kau okey tak? Serius kan, muka serius. Takut orang tu sakit ke injured kan. Kau okey tak? Aku sebelum aku nak tanya kau okey, memang mungkin setahun 2 tahun nantilah. Yang first aku buat is ketawakan kau dulu. Kau pun dalam hati korang macam dia ni tak guna berkawan lah. Memang aku rasa aku memang tak guna berkawan tu, pasal tak ada banyak kawan. Member jatuh common. Tapi dulu aku memang degil jugalah. Aku pernah korang tahu Sweet Talk kan, tu very, tak tahu sekarang masih ada ke tak. Aku nampak Sweet Talk is kat Jurong Point. Aku tak tahu dia masih ada ke tak. Kalau masih ada bilang aku lah guys kat komen Memang tu aku boleh singgah lagi. Korang tahu bubble tea kan, dulu kan famous dengan dia punya pearl kan, benda pearl hitam tu. Apa yang aku selalu buat is, bila aku dah dapat air milk tea full, milk tea dah memang power lah, aku minta strawberry milk tea. That's the best lah, paling basic lah. Sampai sekarang aku masih minum strawberry milk tea.
bila kita dah lalui blok-blok ni semua, kau tahu straw dia tebal kan. Apa lagi guys, kita ambil tupa kita pum. Kat mana? Kalau korang tanya, kita lempar, kita tiup tu bubble tea di maple, lempar kat tingkat 2, tingkat 3. Kita try aim kat tingkat yang siapa dah buka. So kebanyakan bila kita lalui rumah HDB kan, nampak tingkat terbuka, habis lah. Kita pup, dia jatuh, dia masuk dalam rumah orang. And aku tak tahu apa jadi. Mungkin sampai sekarang dia punya pearl tengah stuck kat rumah orang tu. I don't know. Mungkin masih ada. Mungkin dia keluar news yang budak-budak nakal ni asyik main apa ni, asyik main lempar pearl aja. Mungkin aku pernah keluar dalam news, aku tak tahu. Tapi I'm sure ramai antara kita buat ni jugalah. Bukan aku seorang. Tu zaman-zaman degil lah sebab main dulu memang kecoh lah. Dan pernah sekali kita main bola ramai-ramai, kawan aku rembat bola tu, kita semua tengah pakai baju sekolah tau. So obviously kita tahu, diorang mesti tahulah siapa kita kan, sekolah mana. And kawan aku rembat bola tu, and then bapak dia tengah bawa basikal. You know that tu belakang bapak dia ada seat, child seat untuk anak-anak dia, anak satu dia. So yang tempat duduk yang belakang bapak dia tu perempuan, anak dia lah kan. So kawan aku rembat bola tu sampai terkena anak dia. Aduh, aku masih ingat lagi, kita terus cabut. Tak pernah macam menggigil kaki kita. Cabut. Tak ada stay, kerana lambat sangat. Jadi dapat tahu lah yang anak perempuan ni dia mata dia pecah, tapi nasib mata dia tak buta. So aku mungkin dia yang replace yang lelaki ni yang berumpoyo tu lah. Mungkin dia yang replace. Sampai sekarang dia akan tanya, "Mak, atas tu ada apa? Berumpoyo." Atas tu ada apa? Berumpoyo. Mungkin lah sebab dia dah kena bola kat mata dia kan. So dia macam sampai sekarang blur. So itulah sedikit sebanyak cerita zaman bilang aku. Ada juga banyak lagi, tapi kalau kita nak berbual mungkin lebih 2-3 episod tak. Aku rasa korang pun tak nak dengar kan. Okay, cerita topik hari ada 3. Number 1 is the best. Aku nak korang kalau boleh share dengan aku, whether negeri mana pun tapi kalau dalam Singapura, mana the best teh tarik kat Singapura. Kalau orang Malaysia, mana the best teh tarik kat Malaysia ataupun mana-mana lah. There's a few places yang aku nampak online. Pada aku, there's a few, ada tempat yang aku rasa konsisten, and aku really suka teh tarik. Dan aku don't mind suka travel just to buy teh tarik. So aku nampak online ni daripada Halal Will Travel Buy Sarbat. Tapi Buy Sarbat is the one that dekat dengan Kampung Glam. Pada aku is quite not bad lah. It's consistent. Dah 2-3 kali yang aku pergi, yang aku order, not bad. Dia consistent. Dia punya air dia rasa lebih harum dia, macam dia punya wangi. Susu dia pun tak berapa macam manis sangat. It's still okay. So pada aku, I think korang boleh try lah Buy Sarbat ni. Not bad. Diorang pun tak salah aku ada jual
kotak teh tarik yang besar tu, yang macam dalam 1 liter 3 liter ni kotak. Dia ada macam teh halia. Tapi aku tak faham kenapa orang beli teh. Tapi okay, sebelum nak cakap tu, teh pandan memang sedap guys. Siapa tak pernah try, aku recommend pergi try teh pandan. It's a new flavor yang sedap, not bad. Tapi okay, balik kepada apa aku nak cakap. Aku tak faham siapa boleh minum kopi Aku tanya korang, siapa dalam pendengar-pendengar yang sekarang dengar dengan aku ni minum kopi tak? Bapak aku minum kopi. Korang cuba describe aku, apa korang rasa bila korang rasa minum kopi ni? Pada aku lebih baik, tak nak cakap lah kan, rasa pahit tau. And apa, memang khasiat dia bagus, kopi kan memang bagus ni semua. But the only kopi yang aku boleh minum is those 3-in-1 punya paket, ataupun kopi dengan susu. Aku pernah try flat white, okay, masih boleh minum flat white, tapi dia macam sikit lah, aku tak minum banyak. Kopi ni aku suka minum sikit je. Aku takkan habiskan. Susah macam every setiap air yang aku sedut daripada cawan tu kan, aku rasa macam macam dah cukup. Tapi biasanya aku habiskan setengah, lepas tu dah aku tak habis. So kalau aku minum kopi lah, ada rasa nak minum kopi. Tapi pada aku, orang kata aku minum kopi ni hilang ngantuk. Betul ke? Pada aku boleh minum kopi sebelum tidur pun masih tidur je. So I think depends lah Kalau orang percaya sangat yang benda ni boleh hilang ngantuk, dan aku tak tahulah kan. Tapi pada aku tak boleh hilang ngantuk lah. Kalau betul-betul tengah drive ke apa kan, aku kalau betul-betul ngantuk, aku kena makan gula-gula ke, at least gula-gula lah untuk hilang ngantuk. So balik kepada Bai Sarbat, I think not bad. Korang should try dekat Kampung Glam tu. Kedai dia very low key, macam humble beginning type of kedai lah, kecil, sebelah KJC Kampung Glam Cafe tu. Not bad. Banyak orang selalu tengok ramai orang duduk sana minum teh sambil lepak-lepak lah. Okay, second dia ada cakap pasal teh tarik Shoes Bro. Okay, ini dah lama juga teh tarik Shoes Bro ni. Ni aku pernah order dulu bila dia baru buka, ataupun dia baru famous masa tu, dah lebih 10 tahun lalu lah. Tak tahu 10 tahun ke 5 tahun lalu, tak ingat. Tapi not bad. Dia dulu I think, pada aku lah, aku tak nampak kedai lain ataupun home base business yang lain. Diorang memang home base dulu, I think sampai sekarang lah home base lah kan. Dia ada first yang introduce, diorang ada kotak ni jugalah. Ada konsep jual dalam kotak teh tarik ni. And then dulu dia, kalau nak order macam let's say satu family punya air kan, let's say more than 3 liters, dia akan kasih satu jug yang besar tu. Yang besar tu yang kata kau boleh buka dia punya pipe aku tak tahu nak cakap apa. Dia nak explain. So buka dia kasih cawan, kau just buka di situ, air dia menitik. Tu. Tapi aku so far pernah try orang teh tarik orang, not bad. Tak salah nowadays sekarang orang jual pouch macam those transparent pouch yang air, cute nya. Diorang ada jual teh tarik dalam tu. Not bad lah. Not bad. Aku pun recommend korang to try to check teh tarik Shoes Bro ni. I think dia ada Instagram ni semua. I think he's well known lah. Not bad. The third one aku tak pernah try. Ni dia recommend to try
Tres Tarik. TRESTAREK. Tres Tarik. Okay, dalam gambar dia kata dia akan kasih ikat standard lah, macam mamak selalu ikatkan kau teh tarik, which is traditional, which is also a good, bagus lah, macam yalah, traditional, siapa tak nak kan. Tapi one thing aku nak comment on aku suka cara orang Malaysia diorang tarik ikat dari tepi tu, and then kau just angkat satu tangan je. Bukan macam biasa macam kat Singapore dia macam dua, dia punya tali dia macam dua kan, tapi kat Malaysia dia macam ikat ke tepi. I think korang tak faham lah apa aku cakap. Ikat di tepi tu quite fascinating. And plus kalau kat Malaysia mostly air diorang tak lokek, diorang punya paket tu, dia punya plastik tu lebih besar di Singapore, macam standard kecil. So aku suka kalau dapat teh tarik sedap kat Malaysia. Lagi kalau long trip kan, ada road trip, dapat air panas sedap, memang melokek, memang korang drive ada feel dengan teh tarik. Yep. So yang tepat, yang kedai Tres Tarik ni aku tak pernah try, tapi it looks good on the picture. Air dia start daripada $1.30. I think we can try lah. I think aku akan check it out lah. Okay, the next one will be teh tarik Mama Lee. Lia, L-E-A, Lia. Lee ke Lia? Diorang pun homemade. Based on apa aku baca ni, diorang homemade, tapi diorang ada buat dalam botol. Whether kau nak panas ke sejuk, pilihan korang. Dia comes with 400ml botol ataupun 1 liter. Wah, aku tak pernah nampak. Macam nak try botol ni. Dia kata boleh order by Instagram. Okay, aku actually suka ni home based business ni semua, sebab kita tak boleh cakap kadang-kadang the best food or drinks, makanan, air, minuman ni semua, ataupun makanan apa-apalah, whether takoyaki ke, aku pernah order home based business juga, ataupun nowadays ada pudding, banana pudding, dia macam ice cream tapi it's technically pudding, itu pun sedap. Home based business actually, kebanyakan dalam Singapore banyak orang buat home based business. That's always a start lah. Normally aku akan we will try to support lah kan, home based business kan ni semua kan. Adalah biasalah orang nak cari rezeki lebih kan. Okay, so definitely I can see that Instagram orang and try to make an order apa one day. Dia kata ada get any same day orders by 12 PM. Wow. Maksudnya apa? Dia boleh order by 12 PM, before 12 dia dapat the same day delivery lah. Okay, not bad. Tapi macam mana kalau korang nak beli satu je, takkan dia kasih mesti ada minimum orders lah. Okay, lagi satu is teh tarik by Kak M. Dah buka dari 2018. Diorang kata teh tarik by Kak M ni was the earliest, yang paling first lah yang diorang provide teh tarik delivery in Singapore. Diorang pun cater untuk wedding events, and kita boleh order about 2 liters from $25 for 2 liters. Okay lah. Aku tak sure kalau ni dah included delivery ke tak, tapi kalau for those ada event ke apa kan, korang boleh order lah, wedding ke, tunang ke, family occasion ke, apa-apalah. Dia ada cakap apa yang menarik pasal dorang is dorang punya kemanisan tu, orang nak manis macam mana.
Kau nak kurang manis ke, kau nak manis ke, kau nak kaki potong yang manis ke, ataupun kau nak tak ada kaki yang manis. Tapi kebanyakan lah pada aku, kalau korang tak minum manis sangat, dan susah lah gitu guys. Minum manis sikit. Kalau tawar je hidup, susah lah gitu kan. Nanti jadi macam abang burung boyo. Okay, aku nak bilang korang yang apa yang aku baca ni semua could be, mungkin dah tutup ke dah buka, aku tak tahu. Aku tak research through their website ke dia social media. So kalau korang dengar, korang research, jangan salahkan aku kalau tak ada ke apa, atau tukar harga kan. Jangan aku pun, jangan ambil aku punya perkataan ni serius sangat Aku baca je, tapi kita tak tahu kan diorang dah tutup ke dah buka. Lagi satu diorang recommend is Abdul, apa ni, 3 Abdul Teh Tarik. Okay, aku actually tak tahu banyak actually orang jual teh tarik. 3 Abdul Teh Tarik, diorang pun jual dalam botol and even dalam kanister. Wow. Okay lah, I think majority kalau korang nak order teh tarik is either berapa liter, berapa botol, ataupun berapa jug korang nak kan, berapa besar tu. Korang boleh check it out. 3 Abdul Teh Tarik. Nampak pun macam sedap dia punya botol-botol dia. Tapi botol dia macam those, you know, yang dalam, dia tak besar lah. Actually kalau korang nak buat ni untuk wedding occasion atau tunangnya occasion, boleh actually, because dia nampak macam cantik lah botol dia. Ni korang boleh kasih sebagai ubahan. Not bad. Yeah, I would definitely give a try Because botol-botol macam kau boleh give out easily tau. Just letak atas meja dan orang ambil one by one. Ni korang check ni, I think, yeah. So aku tak tahu kalau orang masih buka ke tak, but I think should be lah kan. Korang check lah sendiri Okay, lagi satu, nama dia macam rhyme dia. Nama dia simple, Teh Tarik 1. Dia kata ni one of the paling baru lah, yang datang dengan kotak ringan. Okay, not bad. Ada lagi satu pun nama Teh Tarik Girl. Kenapa nama dia Teh Tarik Girl Teh Tarik Girl, okay. Kenapa Teh Tarik Girl? Dia kata dia offer teh tarik dalam 3 cara: dispenser, kotak atau ikat. Okay, not bad. Buy tea. The next one is buy tea. Oh, buy tea ni macam baik lah. Dia kata kalau korang tak nak order dalam satu carton buy tea, dia kasih paket homemade buy sarbat style tea, ready to be mixed exactly on how you like it. Each 500 gram cost about $10.50. You can easily last you a few days. So apa yang aku nampak dalam gambar dia macam okay, di dalam serbuk aku pernah nampak. So dia dah sediakan serbuk untuk korang. So apa korang tinggal buat is korang letak je dalam cawan, letak air panas. Tak tahu kalau susu dia dah termasuk. Kalau tak, korang tambah je lah susu sendiri kan. Not bad. Okay, there's a few outlet yang diorang dah jual. That means diorang punya packaging tu yang serbuk dia diorang dah jual dekat a few kedai-kedai minimart in Singapore. Korang kalau free, korang pergi je lah Instagram ke apa, korang search lah. Aku definitely want to try this lah, because aku nak cari yang paket-paket ni semua, yang
ready to make teh tarik. Memang susah. Memang tak tahu apa brand yang sedap lah. Yang Acong ni semua lah kat Malaysia, yang apa brand pun aku rasa macam milk tea biasa, bukan teh tarik. It's different. Milk tea dengan teh tarik lain. So aku rasa memang susah lah dapat ready to make punya teh tarik lah guys. I don't think we can replicate, boleh dapat sama macam apa yang orang buat original. Sebab orang buat daripada yang serbuk teh yang pure kan, yang tak ada apa-apa, tak ada filter pun, tak rasa apa-apa. Bukan macam TO macam Lipton ni semua ada juga dia punya filter kan. Diorang ambil serbuk yang original tu, diorang jadi TO, lepas tu diorang tak susu sendiri. Tu semua the main ingredient lah. Kalau siapa tahu mana nak cari serbuk teh yang kosong tu, bukan yang teh tarik serbuk teh yang kosong, yang korang boleh buat kopi O, ataupun korang buat pilihan yang nak buat kopi O atau teh tarik, boleh buat dua pilihan. Bilang aku dah lama tau nak cari serbuk ni. Kat Gilang, dengar kat Gilang ada, tapi cari tak, aku tak tahu lah, tak dapat cari. So siapa tahu please guys, komen, let me know lah. Aku betul-betul nak buat teh tarik sendiri. Aku tahu kan, rezeki nak buat bisnes sendiri. And the last one diorang cakap is teh tarik gelik. Okay, this one is quite, botol dia quite modern, nampak cantik, estetik lah. Dia punya botol macam dos, mana aku tak tahu lah macam nak explain botol yang dengan korang. I think korang just tengoklah sendiri teh tarik gelik kat Instagram ke apa. Tapi botol dia cantik lah. I think korang boleh try botol ni. Tapi nampak pun sedap juga. Geram pula nampak macam ni. I think they should be still active. Botol dia quite nice. Okay, itu yang 10 teh tarik yang aku dapat online, yang aku rasa okay lah. A few yang aku pernah try macam the first one yang aku cakap is By Sarbat, sedap. Teh tarik Shoes Bro memang korang boleh try, sedap. Yang lain mostly aku tak tahu. Korang boleh try to check kat online ke apa. Tapi by tea ni aku pernah nampak dia punya serbuk kat luar, tapi aku tak pernah beli. Okay, so far aku pun nak cakap there's a few places yang aku find it consistent. Yang mana yang sedap is so far Tapi kalau pergi dah dia tawar ke apa, mungkin orang tukar, tak tahu tu bukan salah aku jangan salahkan aku nanti dia ni kan Club Melayu Podcast ni Semarang ada recommend orang datang jauh-jauh. Aku tinggal Pasir Ris tau, aku datang Clementi, habis dia macam orang macam ni, macam kayu. Jangan salahkan aku aku just so far apa yang aku pergi konsisten, aku suka, and aku know that aku datang lagi should be the same. And kadang-kadang tak dapat juga, tapi out of 10 maybe 8 times aku pergi dia konsisten, and aku confident yang bila korang try ni, I think it's okay, it's sedap. Number 1, korang try pergi dekat Raymall ni ada satu nama dia Springleaf. Teh tarik sedap. Aku suggest korang minum teh tarik pandan juga. So kadang-kadang aku boring dengan teh tarik, aku tukar dengan teh tarik pandan. Sedap. So far ada juga sekali dua kali pergi lain tak rasa sama, tapi ada juga pergi orang rasa sedap lah, konsisten. Nombor 2 pada aku
Al-Amin dekat Woodlands konsisten. So far aku pergi sana tak ada macam lain. I think korang should just give it a try lah. Al-Amin yang Woodlands tu dekat dengan RP. The third one is Bukit Batok. Aiman. Kedai ada nama dia Aiman. Dia maintain memang konsisten. Dia selalu, I think dorang selalu aku tengok macam very konsisten lah. Dia memang sedap. So korang should give it a try there. Sana pun makanan baik-baik. Ada macam Maggi goreng baru ni semua. And walaupun tempat dia quite X lah, but I think saver lah, pasal saver kan. So korang should give it a try. And the last one, tempat dia low key. Korang can try dekat Sembawang. Dia sebelum Sembawang Park. Dia sebelah kanan ni lah. Kalau korang bawa ke Sembawang Park ke dalam, dekat sebelah kanan. Nama dia Mr. Uncle. Memang power. So far dah berapa kali aku pergi sana, konsisten. And recently dorang, baru-baru ni dorang renovate dorang tempat. So ada aircon. Dulu more to open concept, tapi sekarang lebih tutup lah. So lagi selesa lah siapa nak pergi makan. Dorang makanan pun sedap. Kalau korang nak makan breakfast ke lunch, makanan mamak lah. Tapi not bad. Dorang not bad. One more kalau korang rasa korang nak, pada aku lah kan, kalau korang nak makan prata yang tebal, pergi Springleaf je. Dorang prata memang tebal. Satu dah kenyang. Ada carbonara, ada prata lah. Telur dia pun tebal, bukan kecil-kecil tau. Pada aku boleh share 2 orang lah. Prata cheese semua power. Cheese mushroom. Buat apa lapar sekarang. Okay, sorry, itu out topic sikit pasal prata. Kita berbual pasal tarik. So tu pada aku a few places yang aku rasa yang konsisten. Yang lain semua maybe aku tak ingat atau aku ingat. Tapi so far yang apa aku boleh fikir is ni 3 lah. Al-Amin, Aiman, Mr. Uncle. Apa lagi aku ada lupa tak? Tengok Springleaf 4. Alright. Okay, the next topic aku nak berbual is the best restaurant in Singapore. Ni subjektif because some people, ada orang cakap best restaurant ni not necessary ataupun tak kisah dia punya pemandangan ataupun dia punya lawa ke tak dalam restoran tu. Okay lah, pada aku makanan yes. Tak, kadang-kadang kita pergi yang tempat biasa pun makanan dah power pun. Okay, aku just go by estetik lah. Yang paling cantik yang aku pernah pergi makan. Okay, kalau pergi yang paling cantik so far, tapi makanan mahal, apa yang dia jual pun, menu pun aku tak biasa makan, so hantar je. Tapi the best so far aesthetic wise, yang garden dia semua tepi-tepi, is the Halia. Cantik. Korang mesti tahulah dia Halia dekat Botanik. Memang cantik. Dia punya from the, bila korang dah start to park kereta korang jalan around the tempat kan, korang nampak ada air terjun. Bukan air terjun betul lah, ni semua bedek lah kan, tapi ada jugalah. Botanik kan memang tempat untuk macam lepak, scenery untuk jalan-jalan ni semua. So Halia ni memang, kalau korang nak rasa macam korang dalam apa dalam vibe yang rasa macam tepi garden yang cantik sekali, korang try lah dia Halia. Tapi tak tahu kalau korang boleh makan ke tak makanan dia. Makanan dia lain macam, bukan lain macam mana, it's different cuisine. So if you want to try different cuisine pun boleh. But
Kalau korang nak vibe, is either korang datang breakfast siang hari ataupun korang datang sebelum maghrib, sebelum sunset. Dia cantik. Malam dia dah gelap sikit lah, tapi still a good vibe jugalah. Dia halia. Tapi okay, on top of the halia, apa lagi yang korang rasa sedap? Based on apa aku nampak on the website, is orang kata the white label. I think the white label ni aku pernah makan, tapi diorang ada macam diorang pun ada buffet. Okay, the uniqueness about diorang is diorang jual macam French punya fusion. So diorang campur orang French dengan Melayu lah. Tapi one of the dia punya gambar aku nampak ni, lobster pigs, $16. Siapa suka makan lobster, korang boleh try lah Memang dia punya gambar memang korang nampak sedap lah. Yup. And not only the French, dia nampak macam fine dining lah. Dia betul-betul fine dining. I think kebanyakan the oyster pun ada. Salmon, air dia nawar juga kalau korang nak makan steak pun boleh. I think korang should definitely give a try lah. I think most of us dah tahulah mana ni the white label, but kalau korang nak go fine dining, nampak cantik, nampak ni kelas sikit, try lah, give it a try. I think it's gonna be a worth your money also lah. The third restaurant orang kata is Casa Brasilia. Ni aku tak pernah try, tapi dia kata authentic Brazilian steak barbecue. Aku memang kalau steak memang dah lemah. Because dulu bila aku kecil aku tak pernah makan steak. So bila aku dah start makan steak few years back kan, dia punya nikmat dia melukit. And kalau korang makan yang betul, yang macam wagyu tu semua, yang grade yang paling bagus kan, dia tak macam kena kunyah tau actually. Dia rasa macam dia dah akan cair kat mulut kau. Itu yang buat sedap tu. And then of course it's mahal lah. That's why susah nak tak banyak restoran ada lah. Diorang biasa ada steak biasa, tapi those restoran yang jual ni semua kebanyakan diorang kena ada grading lah. Diorang kena pakai permit ke apa, tak salah, if I'm not wrong lah. Diorang kena beli, diorang tak boleh sembarang belilah ni semua. And the shipping semua mahal lah. So tu pasal steak ni semua ada price dia memang meletup lah. Saya sekala je boleh makan. Kalau hari-hari memang koyak lah. So give it a try lah. I think tak tahu kalau masih buka ke tak. I think masih ada. Dia dekat Teo Hong Road, 25 Teo Hong Road. Looks good. Ni for those apa nak makan steak lah, purely steak kan, macam high class kan, restoran. Aku rasa aku nak try lah. Not bad Dia kata halal juga. Okay. The fourth one dia kata is macam nak pronounce ni, Espoir, Espoir. Macam nak pronounce It's another European Malayan concept. So dia gabungkan dengan European dengan Malay, dengan kita lah, Melayu. Lamb ribs with lemak cili padi pasta. Bayangkan guys, lamb ribs with lemak cili padi pasta. Siapa berani makan pedas? Siapa antara korang makan pedas? Bukan macam pedas biasa tau, macam dos dalam samyang yang pedas tu, yang Maggi yang satu paket yang merah tu. Tu aku memang tak boleh makan. Aku makan setengah je ataupun sikit je dia punya kuah. Itu pun samyang cheese-nya, cheese carbonara tu.
Aku memang tak kuat pedas. Kalau aku makan pedas, sakit perut. Espor tak tahulah saya nak pernah. Dah pandai lah korang search Dia ESPOIR. Dia kalau korang nak makan European with Malay concept, dorang ada lah. Dorang ada. Okay, the next one is also high class juga. OUD Restaurant. Tak salah pernah dengar atau pernah nampak memang cantik lah. Apa. Dia ada the black miso cod fish, $38. Ni dekat Town area lah Kandahar Street. Tapi ni pun wow, kalau tengok website dia korang tahulah ni memang meletup lah. Dia punya masakan dorang more to nampak memang very fine dining lah. Fine dining. Menu dia tunjuk is apa tau. Dia jual pumpkin soup, salmon soup lah ni, grilled octopus, fresh from the grill, Argentinian ribeye, $40. Itu yang paling mahal lah so far aku nampak. Oh no, ada lagi Black Angus strip loin, Australian Wagyu Tomahawk. Banyak juga lah. Jadi memang fine dining lah. Dia jual steak dengan sup lah. So basically it's just a steak yang punya restoran lah. So those suka steak kan, korang can just go to this restaurant lah. Wow. And the last one, Seroja, Michelin star restaurant guys. Yeah, this one I think it comes with experience and dia orang kata it's quite luxury. So each plating korang nampak memang Michelin punya Gordon Ramsay punya standard lah kira kan. Wow, nampak cantik guys. Korang should check it out lah Seroja. Tapi aku suggest kena tengok sekejap. Aku tengok berapa dia punya harga satu makanan. Tapi tempat-tempat gini mesti kena reserve dulu lah, buat reservation. Ada wine lah, tak tahu halal ke tak. Sekejap. Baik jangan pergilah guys kalau ada wine. Aku rasa tak perlulah. Scrap that. Jangan pergi. Bukan tak nak pergi, korang boleh check lah Seroja, tapi kalau ada wine best not to lah Yup, best not to lah. Sekejap, aku check ni. There's a few yang aku search ni halal ke tak? Okay. Yup, Muslim owned. Okay lah, of the 4 yang aku recommend should be halal lah. Ya, Casa Brasilia Muslim juga. Ya, the last one je lah yang aku cakap. Seroja ni skeptical lah, because dalam menu dia kata ada wine. So aku nampak wine je macam normally aku tak nak lah. Okay, that's the 5 or 4 best restaurant based on apa orang cakap online, fine dining ataupun korang nak lepak makan. Korang pun boleh let me know apa yang korang rasa day to day yang makanan mana best, macam Al-Azhar ke apa, itu day to day yang makanan korang boleh bungkus makan atau makan lunch ke apa. Mana-mana teh tarik yang sedap pun let me know.
And the last topic aku nak cakap is pasal the best movie experience. Mana-mana lah, Singapura atau Malaysia. Pada aku lah, memang kita orang Singapura memang berbaloi lah kalau kita datang Malaysia. Tapi Singapore punya GV Gold Class compared to Malaysia punya is different level. Kalau korang nak try GV yang first class, lebih baik korang try dekat mana? Kat Mid Valley. Mid Valley punya guys, memang baik. Kenapa baik? Sebab bila korang pergi yang dia punya seat yang private tu, yang macam GV, Aurum, namanya Aurum Theatre. Dia 2 orang boleh baring dia. Dia boleh baring, dia punya seat dia cushion ni semua lah. Ada selimut, ada bantal. And then kau boleh pakai button untuk naik turun dia punya seat lah. Korang try to search Aurum Theatre Mid Valley. Kat JB aku dah try. Aku tak pernah try yang kat KL. Yang kat KL aku dengar yang lagi baik. Tapi kalau long movies, aku would suggest 2 to 3 hours a movie. Go and try this Aurum Theatre kat JB. The best, betul. And korang boleh okay, the only setback pasal Aurum Theatre is that dia tak ada halal certificate. Dia ada jual wine ni semua. Tapi if korang beli dia punya package, dia comes with food and beverage dengan air minuman yang korang boleh choose lah. So aku would suggest to be careful on that lah. Up to you guys lah. Tapi memang orang Melayu yang jual ni semua, tapi ada wine juga. So pada aku, korang majority will skip the meal and then just get the water, air yang biasa lah, ataupun beverages lah. Because kita tak tahu orang pakai barang halal ke tak kan. Tapi mungkin orang pakai tu tak tahulah kan. So for those yang tak nak take the risk, just don't take the risk lah. But I would suggest going to this movie theatre ni, Aurum Theatre. Harga dia should be the same as GV. No, I think it should be cheaper. I think about 2% 120 tu Singapore dollars, or less, or $100, tak ingat lah. Yeah, tapi trust me, it's worth it. Kalau dengan baring, aku that time sampai tertidur tau tak, tengok movie. Sedap sangat. Dia macam kat dalam rumah tapi dalam aircon. Lagi aircon dia sedap. Dia punya screen pun besar. Tengah-tengah korang ada meja lagi untuk letak makanan atau air, popcorn ke apa, handphone. And then one thing, dia punya satu brand ni nama Geta, Getha. Dia punya, I think dia punya Geta ni, dia punya macam sarung bantal ataupun dia punya cushion yang tempat baring tu sedap, not bad. And I think you all should give it a try lah. Pada aku worth it kalau kita pergi sana lah. Kalau kat macam Singapore, very very expensive. Satu movie $12, $13 tu pun normal seating. Tapi kalau kita nak pergi GV around $50 kan. Kalau itu nak baring punya lah. Ataupun yang ada juga yang baring tapi dia tak macam GV, dia tak ada first class experience gitu lah, according to them. Itu about 20 plus, almost 20 plus. So about 50 plus lah kalau pergi 2 orang. So pada aku, the best korang pergi JB sudah. Mid Valley, Aurum Theatre, memang best. Korang should just check it out. Okay, itu saja apa yang aku nak share hari. Kita berbual pasal teh tarik, kita berbual pasal restoran yang best, halal, estetik ataupun fine dining. Tapi lain kali kita berbual pasal yang mana yang korang day to day punya makanan lah, day to day yang restoran macam Al-Amin, Al-Azhar ni semua.
Aku, korang tahu aku fan of teh tarik. So just share dengan aku lah mana yang kau rasa the best, so that aku boleh keep exploring. Also kita berbual pasal best movie ni, I think tak boleh fight dengan JB lah. JB is the best lah. With what's dengan apa yang kau dapat, apa yang kau dapat privacy ni semua, dengan harga, I think it's worth it lah. For all this topik nyari, don't quote me on all the prices ataupun whether the kedai dah buka ke dah tutup. Please korang, aku dah bilang nama ni, korang just check it out lah dulu. Just don't pergi sembarang ke apa. Kalau korang tahu, just pergi just because I said so. Ni semua amaran lah I just don't want to be the I just don't want korang to be disappointed lah. Okay, itu saja apa yang kita berbual nyari. Aku harap korang terhibur. Aku harap korang less stress ke apa, korang dari kerja ke apa kan, dari sekolah ke apa, whatever it is in your life, whatever that you're doing. Aku harap korang okay, korang sihat, no problem. Aku harap korang pun bahagia. And that's what we do lah. We talk about life ke in general, ataupun apa-apa lah topik, pasal kedai ke, berbual pasal movie ke, whatever. It's all about the community lah, the Malay community, not just in Singapore, Malaysia, sama Indonesia, whatever it is. We are just being a good podcast to each other lah. Okay, so jangan lupa untuk subscribe aku punya YouTube channel, ikut aku dekat Spotify aku, and also please share among your friends and family lah, dengan kawan-kawan, dengan family. Lebih ramai, lebih semangat lah kita berjuang sebagai podcast yang baru nak naik As korang tahu, ni baru podcast ni baru buat lah kan. So lebih korang share, lebih korang like, lebih korang subscribe, that means the world to me lah. Sebab ni semua time and effort. So I hope that everyone can just play their part lah. Also korang boleh email aku kepada clubmelayupodcast@gmail.com untuk apa saja cerita korang nak kongsi. Pada cerita hantu ke, cerita kelakar seram ke, cerita past korang ke, no judgement. Korang anonymous pun boleh. You can just let me know korang tak nak nama korang mention, no problem. Kita boleh sembang dengan berbual lah pasal ni semua. And of course, thanks for listening guys, and I'll see you on the next one. Ciao.